Assalamualaikum warahmatullahi. Hangat kebelakangan ini ataupun sehari dua ini tentang Rafizi yang keluar PKR. Bukan sekadar kita tertanya-tanya kenapa Rafizi keluar PKR, tetapi tentang berapa ramai penyokong akan mengikutinya, berapa ramai MP akan keluar mengikut Rafizi. Adakah langkahnya ini akan membuka sejarah politik Malaysia yang baru atau ia hanya sekadar perpecahan yang sementara sahaja? Pengakuan Rafizi punca dia keluar parti ini adalah kerana ia ini mencipta satu kuasa ketiga di dalam politik. Keduanya untuk membawa idealisme baru di dalam politik, dan ketiganya ialah ia hendak membimbing anak-anak muda ke arah politik yang baru. Itu kata-kata ataupun pengakuan Rafizi. Tetapi secara politiknya, Rafizi keluar PKR ini antaranya adalah sebab-sebab yang besar ialah kekalahan beliau di dalam pemilihan PKR kepada anak PMX iaitu Nurul Izzah. Kekalahan Rafizi itu menyebabkan kemnya makin lemah dan ada antara penyokong-penyokongnya yang rasa tersisih di kalangan pemimpin-pemimpin. Dan ada juga yang merasakan bahawa mereka semakin hari makin ditekan. Katanya PMX sudah hilang semangat reformasi, integriti dan juga arah tuju. Dia juga menambah bahawa PMX ini terlalu menumpukan kepada survivor kuasa. Dan yang penting sudah kurang reformis berbanding dulu. Sedangkan Rafizi membawa imej teknokrat, reformasi dan juga anti kartel. Rafizi juga menampilkan bahawa dia adalah seorang yang anti lompat parti apabila ia meletakkan jawatan ahli parlimen dahulu sebelum ia melompat ke parti lain. Dan daripada persepsi politik juga, Rafizi ini secara umumnya dia nak membina platform baru di dalam hala tuju cara-cara berpolitik.